kita nak cadangkan dekat sini yang berhormat speaker. Ada cadangan. Kita minta beberapa option dekat sini. Yang pertamanya adalah pihak kerajaan persekutuan mewujudkan bantuan kecemasan kos operasi semusim yang benar-benar bersandarkan realiti lapangan. Ya, kerajaan boleh umum bahawa mereka naikkan insentif yang mana pernah diumum 11 Jun 2024 yang kita bawa dalam sidang tu ni yang berhormat speaker. Tapi dilaksanakan insentif membajak tersebut hanya baru diberi pada musim yang lepas. Daripada 2024, bayangkan yang berhormat speaker, 2026 baru bagi 3 musim tak backdated langsung. Kemudiannya insentif menuai sampai hari ni tak dapat-dapat. Yang dicanang juga kata RM50 per hektar. Jadinya, walaupun ada sejumlah amount ini pun masih tak mencukupi dengan kesan kenaikan dieselnya, dengan petrolnya, dengan macam-macam. Jadinya hari ini, kita minta kerajaan juga untuk yang tadi saya katakan, bantuan kecemasan kos. Bahasa lawak kat sini yang berhormat speaker, kalau kata payah sangat kerajaan nak boleh cadangkan tabak toh kering ni, senang cerita KPKM ambil benang-benang ni sewa buat musim ni, KPKM tu buat benang bagi pak tani kita.